Okay guys, so for today punya info, hari ni nak sharing dekat you guys 4 tip penjagaan kamera Insta360 X5 guys. Yang first kali adalah korang kena guna memory card yang original dan write speed yang tinggi guys. Sebab X5 ni menggunakan resolution yang tinggi, so dia perlukan satu memory card performance yang boleh capture data dengan sangat cepat guys. So kalau korang nak dapatkan memory card, korang boleh terus ke TikTok Shop Fast Gadget. Andai kata korang beli dekat kedai Sofia, korang kena make sure kedai tu trusted, dan kalau nak beli, make sure memory card tu jangan beli harga yang pemurah guys, sebab dikuatiri itu adalah memory card fake guys. Nombor 2, kalau korang nak gunakan kamera sambil charging, boleh, tapi dengan syarat korang kena buka bateri and then direct charging sahaja guys. So kalau korang record sambil charging, dikuatiri akan mengakibatkan bateri ni kembung, and then untuk long term dia punya motherboard boleh rosak guys. Nombor 3, korang kena guna lens guard dekat kamera Insta360 X5 guys. So kalau korang tengok dekat body kamera ni, lens dia agak menonjol, dia akan berisiko untuk senang cala guys. So sebab itulah wujudnya lens guard guys. Andai kata kalau cala, korang boleh beli dia punya replacement kit lens. Nak mengelakkan daripada kena beli ataupun cala, better you guys kena pasang lens guard dekat X5 ni guys. And last kali yang jarang orang selalu buat adalah bersihkan kamera selepas korang buat aktiviti guys. So sebelum korang simpan, korang kena bersihkan lens-lens dia, celah dia daripada sebarang habuk. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share untuk next video seterusnya.